Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi perkongsian e-video kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah anda melihat pelajar yang fizikalnya berada di dalam kelas tetapi mindanya jauh melayang ke alam maya? Atau mungkin kita sendiri pernah merasa gelisah apabila telefon pintar tidak berada di tangan walau sesaat? Baiklah, hari ini saya akan bawa anda menyelami satu isu kritikal yang sedang meranapkan potensi generasi muda kita secara senyap. Tajuk perbincangan kita ialah ketagihan gadget dan media sosial yang mengganggu pembelajaran. Dalam tempoh yang ada, saya akan mengupas segala-galanya dari punca, kesan sehinggalah bagaimana kemahiran kaunseling boleh diaplikasikan untuk merawat ketagihan ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu faham apa itu ketagihan gadget. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, ketagihan bermaksud keinginan yang melampau terhadap sesuatu. Dalam konteks psikologi, buku bertajuk Internet Addiction oleh Dr. Kimberly Young mendefinisikan ketagihan ini sebagai gangguan kawalan impas yang hampir sama dengan ciri-ciri ketagihan perjudian. Jika kita lihat sumber tempatan, satu artikel dalam Harian Metro bertarikh 24 Mei 2023 melaporkan bahawa penggunaan gadget tanpa kawalan dalam kalangan pelajar bukan sahaja menjejaskan mata tetapi merencatkan perkembangan kognitif otak. Malah, menurut Berita Harian Statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), menunjukkan peningkatan mendadak penggunaan internet dalam kalangan remaja untuk tujuan hiburan, bukannya pembelajaran. Ini adalah asas rujukan kita pada hari ini. Mari kita imbas kembali garis masa isu ini yang berkembang dengan pantas dari tahun 2020 hingga 2025. Bermula pada tahun 2020 hingga 2021, dunia dilanda pandemik COVID-19, sistem pendidikan berubah daripada pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Pada waktu itu, gadget adalah talian hayat dan pelajar terpaksa menggunakan skrin berjam-jam. Tanpa sedar ia membuka pintu kepada kebergantungan. Masuk pula ke tahun 2022 dan 2023, iaitu fasa pasca pandemik bermula. Pelajar kembali ke sekolah tetapi tabiat lama sukar dibuang. Kita melihat isu pelajar membawa telefon ke asrama secara haram meningkat secara mendadak dan trend aplikasi TikTok mengganggu fokus pelajar di dalam kelas. Kini menuju ke tahun 2024 dan 2025, isu ini menjadi lebih kompleks dengan kehadiran Artificial Intelligence iaitu AI dan short form content. Pelajar kini bukan sekadar ketagih bermain game, tetapi ketagih pada dopamin segera iaitu melalui video pendek 15 saat menyebabkan mereka hilang sabar untuk membaca buku teks yang tebal. Persoalannya, kenapa ketagihan ini berlaku? Terdapat 3 faktor utama, iaitu pertama, faktor diri sendiri, iaitu rasa sunyi, fear of missing out ataupun FOMO. Pelajar takut ketinggalan trend jika tidak menyemak media sosial setiap minit. Kedua, faktor ibu bapa. Kita tidak boleh menafikan ada ibu bapa yang menjadikan gadget sebagai pengasuh digital untuk mendiamkan anak-anak kecil. Ini melatih otak anak untuk bergantung pada skrin untuk bertenang. Faktor ketiga iaitu faktor reka bentuk aplikasi. Tahukah anda aplikasi media sosial memang direka oleh jurutera perisian untuk membuatkan kita rasa ketagih. Notifikasi berwarna merah, bunyi ting dan sistem scroll tanpa henti adalah perangkap psikologi yang sukar dilawan oleh seorang pelajar sekolah. Apabila faktor-faktor ini bergabung, kesannya terhadap pembelajaran amatlah dahsyat. Kesan paling ketara adalah penurunan prestasi akademik. Pelajar yang tidur lewat kerana gadget akan merasa mengantuk di dalam kelas. Daya ingatan mereka menjadi lemah kerana otak tidak mendapat rehat yang cukup untuk memproses maklumat. Selain itu, wujud kesan psikososial, pelajar menjadi pasif dan kurang kemahiran berkomunikasi secara bersemuka dan mudah memberontak. Jika gadget mereka diambil, malah kesihatan mental seperti kemurungan dan anxiety juga meningkat akibat buli cyber atau perbandingan sosial di Instagram dan TikTok. Jadi, apakah langkah yang boleh diambil sebelum menjadi parah? Pertama, jadual digital.
Pelajar perlu dibantu untuk membina jadual yang memisahkan waktu belajar dan waktu skrin. Konsep tiada gadget 1 jam sebelum tidur amatlah penting. Kedua, pemantauan ibu bapa. Ibu bapa perlu menggunakan kawalan seperti Google Family Link untuk mengahadkan masa penggunaan dan menapis kandungan aplikasi oleh anak-anak. Ketiga, hobi alternatif. Kita perlu mengembalikan keseronokan dunia nyata. Galakkan pelajar bersukan, melukis atau aktiviti fizikal supaya mereka sedar bahawa dunia ini lebih luas daripada skrin. Baiklah, sebagai seorang kaunselor atau guru pembimbing, bagaimana kita mendekati pelajar yang ketagihan ini? Kita tidak boleh terus memarahinya. Kita perlu gunakan kemahiran kaunseling. Saya berikan satu contoh kajian kes. Bayangkan seorang pelajar bernama Ali datang ke bilik kaunseling. Dia nampak letih dan mengaku tidak boleh berhenti main game. Di sini kita gunakan kemahiran mendengar atau active listening. Kita dengar luahan Ali tanpa mencelah, memberi ruang dia rasa selamat untuk berkongsi masalah. Kemudian kita gunakan kemahiran empati. Kita boleh berkata, cikgu faham perasaan Ali. Memang susah untuk berhenti bila kita dah seronok kan? Rasa macam ada benda yang menarik kita. Ayat ini membuatkan Ali rasa difahami, bukan dihakimi. Seterusnya, kita gunakan kemahiran menyoal untuk mencetuskan celik akal. Contohnya, Ali, apa yang Ali rasa akan berlaku pada masa depan Ali jika tabiat ini berterusan sampai SPM? Soalan ini mengajak Ali berfikir sendiri tentang akibat perbuatannya tanpa kita perlu membebel. Akhir sekali, dorongan. Kita puji usaha kecilnya untuk berubah walaupun sedikit. Di sinilah pentingnya peranan guru pembimbing di sekolah. Guru pembimbing bukanlah polis gadget. Peranan guru itu sebagai fasilitator perubahan. Kita menyediakan program kesedaran seperti Minggu Detox Gadget. Kita juga berperanan sebagai perantara. Seringkali pelajar lari ke dunia maya kerana masalah di rumah. Guru pembimbing menjadi jambatan antara pelajar dan ibu bapa untuk menyelesaikan punca akar masalah tersebut. Ketiga, kita adalah sistem sokongan. Kita pastikan pintu bilik kaunseling sentiasa terbuka untuk pelajar yang lain ingin pulih daripada ketagihan ini. Menuju ke penghujung sesi, saya ingin mengutarakan beberapa cadangan daripada pihak sekolah. Disarankan mewujudkan zon bebas telefon yang ketat tetapi menyeronokkan. Dengan menyediakan permainan papan iaitu di kantin sebagai ganti. Kementerian juga boleh memperkasakan modul literasi digital dalam kurikulum di sekolah. Jika cadangan ini tidak dilaksanakan, implikasinya amatlah besar. Negara bakal berhadapan dengan generasi yang tumpul daya fikir, kurang adab, komunikasi dan masalah kesihatan mental yang kronik. Kita tidak mahu melahirkan robot yang hanya tahu menekan skrin tetapi hilang nilai kemanusiaan. Kesimpulannya, gadget dan media sosial ibarat pisau. Jika digunakan untuk memotong sayur, ia memberi manfaat. Tetapi jika tersalah guna, ia melukakan. Ketagihan ini boleh diubati tetapi ia memerlukan usaha kolektif dari pelajar, guru, ibu bapa dan masyarakat. Ayuh kita kembalikan fokus anak-anak kita. Biarlah mereka menguasai teknologi tetapi jangan biarkan teknologi menguasai mereka. Sekian perkongsian saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.